Alhamdulillah. Syukur saya kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana dengan limpah kurnia dan izinnya, kita dapat berkumpul bagi meraihkan hari keputeraan rasmi saya pada tahun ini. Tidak ada hadiah yang lebih istimewa buat diri saya selain daripada rakyat yang bersatu padu. Saya pernah sebutkan dulu, ada satu virus yang akan melanda negara. Kita nampak virus ini telah mula menular dan tidak boleh diubati. Saya sering bercakap, mengingatkan perkara ini supaya kita tidak mudah lupa. Oleh yang demikian, saya menyeru kepada semua rakyat jelata, berikanlah saya hadiah perpaduan yang kukuh dan berkekalan.